kita nak mengharapkan kehidupan yang lebih baik di akhirat, di dunia ni kita dah kena buat dah kebaikan. Kita bukan sekadar dengan kebaikan itu kita nak dapat habuan di dunia, bahkan kita nak dapatkan habuan dia di akhirat. Dan setiap kebaikan ini tuan-tuan, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bagi lebih lagi pada mana-mana hamba dia ni yang buat kebaikan sewaktu dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati, adapun kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa yang melakukan kejahatan di dunia ni tuan-tuan, kita sebagai manusia tak terlepas daripada melakukan salah dan silap. Imma kesilapan kecil wa imma kesilapan besar. Maka kewajipan kita bagi orang yang beriman, kita sedang kita ada melakukan satu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cepat-cepat kita minta ampun. Semua orang illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi yang Allah Ta'ala pelihara ini. Dan kata nama manusia ni tuan-tuan, tak terlepas kita ni daripada melakukan kesalahan, tak terlepas daripada kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang mukmin yang baik, dia menyedari akan kesilapan dia, cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam hadis kursi dia ni, wa man jaa'a bis-sayyi'ati, siapa-siapa orang yang buat kejahatan dalam hidup dia, fa jazaa'uhu sayyi'atin sayyi'atun mithluha, nescaya dia akan dapat satu dosa sebagaimana dia melakukan. Sifat Allah Ta'ala yang pemurah ni tak sama macam mana sifat manusia tuan-tuan. Sungguh pun hamba dia buat satu dosa, tapi dia tetap mendapat satu balasan daripada Allah, yang di satu dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak macam mana seorang hamba yang buat kebaikan, tapi Allah Ta'ala ganda sampai 10 kali kebaikan, 10 kali gandaan pahala. Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ni, tu pun ada hamba-hamba dia yang kedua dia nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ni, berapa ramai hamba-hamba dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini sama-sama saya ajak diri saya dan saya ajak tuan-tuan yang hadir awal pada tengah hari yang mulia ini, untuk sama-sama kita muhasabah ni di mana kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ni berapa banyak kalikah kita terdetik hati kita ni ingat kepada pencipta kita. Sesungguhnya kita ni terlalu lalai dalam urusan keduniaan kita, sehingga menyebabkan hati kita ni terlupa kepada pencipta kita yang kekal abadi. Dan lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk sujud kepada dia. Dan lupa kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak menjadi hamba yang baik di sisi Allah? Macam mana kita nak jadi hamba yang bersyukur di sisi Allah, sedangkan kita lupa dengan asal kejadian kita? Kita lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Man aslama, siapa-siapa dia aslam wajhahu lillah, dia tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh pun hamba pun ni buat satu kejahatan, tapi aku akan bagi dia dengan satu dosa dengan apa yang dia buat. Tak macam mana Allah Ta'ala bagi 10 kali gandaan pahala pada mana-mana orang yang dia buat kebaikan dalam hidup dia. Begitu. Adapun aku boleh ampunkan dosa-dosa. Ni bukan sahaja Allah Ta'ala pemurah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ni
Ta'ala boleh pilih kita sama ada tak ampunkan dosa kita. Tapi dengan sifat Allah yang kita tahu ni tuan-tuan sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia ampunkan dosa kita. Cuma kita je tuan-tuan, kita je yang tak mau nak minta. Kita lalai dalam urusan dunia kita, kita ada buat salah tapi kita membiarkan kesalahan itu berterusan dalam kehidupan kita tanpa kita minta ampun kepada Allah. Allah boleh saja tak ampunkan dosa kita, tapi nak kita sebagai hamba ni tuan-tuan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cubalah kita fikir sejenak dalam hal keadaan kita kembali kepada Allah nanti ni, Allah Ta'ala tak terima pengampunan kita. Hal keadaan kita kembali dalam keadaan hina kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tuan-tuan, sebab itu ni hari Jumaat, hari yang mulia ni, kita mai awal ni untuk kita muhasabah diri kita. Dengan sifat pemurah, dengan sifat kasih sayang, sifat pengampun yang ada pada Allah ni tuan-tuan. Kita sebagai hamba dia ni kena selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala lagi, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Kata Allah, siapa-siapa yang dia mendekatkan dirinya kepada aku shibran sejengkal, taqarrabtu minhu zira'an, nescaya aku dekatinya dengan sehasta. Maksud dia apa tuan-tuan? Lagi banyak kebaikan kita yang kita buat untuk apa? Untuk kita hampir diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dekat Allah dengan kita. Ni Allah Ta'ala cerita siapa-siapa dia hamba dia yang nak dekat diri dia dengan sejengkal melalui amal ibadah dia, melalui amal kebaikan dia ni, lagi banyak dia buat ni, maka Allah akan hampir dengan dia dengan sehasta. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanyakan tentang aku wahai Muhammad, katakanlah fa inni qarib, aku ni sangat hampir dengan hamba-hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa hampir dengan mana-mana hamba. Cuma kita hari ini nak jauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala cerita siapa dia yang nak dekat diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat diri dia dengan kita sebagai hamba. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa-siapa yang dia nak dekatkan diri dia dengan aku, kata Allah sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, nescaya aku akan dekatkan diriku dengannya sedekat. Ni makin hamzah. Lagi kita banyak buat amal, lagi kita sedar diri kita, lagi kita tambah amal kebaikan kita, lagi kita buat perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, ni lagi dekat Allah Ta'ala dengan kita. Bila Allah Ta'ala dekat dengan kita ni tuan-tuan, satu je, doa kita ni mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketenangan, melainkan ketenangan kita itu hati kita sentiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan yang orang tak dapat, ramai orang Islam yang hari ni tak dapat ni tuan-tuan, melainkan hati dia sentiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati ni duduk dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, apa pun musibah, apa pun yang berlaku atas diri kita ni, kita mudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui dengan amal-amal kita ni tuan-tuan, kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala lagi, wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Siapa-siapa yang mendekatkan dirinya, siapa-siapa yang mendekatkanmu dengan berjalan, ataituhu harwalatan, nescaya aku mendekatkannya dengan berlari. Lagi banyak amal kebaikan yang kita buat, niat kita apa? Nak hampir diri dengan Allah Ta'ala. Lagi banyak kita buat, lagi dekat Allah dengan kita. Lagi kita berjalan, lagi berlari.
Allah Ta'ala tak bersifat dengan berlari ni tuan-tuan. Cuma perumpamaan. Lagi banyak kita buat amal ibadah, lagi banyak kita buat amal kebaikan, lagi banyak kita berzikir, lagi banyak kita baca Al-Quran, lagi itulah dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Wa man laqiyani bi turabil ardi khati'atan. Kata Allah, siapa-siapa yang menemuiku dengan dosa yang banyak, hampir penuh bumi. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Apa yang dia tak buat, semua dia buat. Tak ada benda kejahatan pun yang dia tak buat, semua dia buat. Sehingga kata Allah, sehingga banyaknya, hampir penuh bumi ni kejahatan yang dia buat. Illa yushriku bi syai'an, sedangkan dia tidak mengutukan aku, dia tidak beriman dengan yang lain selain daripada aku. Syai'an dengan sesuatu, laqituhu bi dzikriha maghribatan. Kata Allah, aku akan menemuinya dengan mengampunkan segala kesalahan yang dilaksanakan. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita mana-mana hamba dia sungguh pun dia buat kesalahan ini, limpah ruah kesalahan dia ni sampai satu bumi sekalipun, dan dia tidak syirik kepada, dia tidak menyekutukan aku dengan benda-benda yang lain, nescaya nanti dia akan jumpa apa hal keadaan dia, dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita di sini? Jaminan untuk kita dapat syurga Allah ni tuan-tuan adalah Islam kita, akidah kita. Ni kita duk mengucap 2 kalimah syahadah, tu lesen bagi kita. Untuk apa? Untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Allah Ta'ala cerita dalam sebuah hadis kursi, orang mana-mana hamba dia buat salah, kita ni tuan-tuan taklah sampai salah sampai melempar satu bumi ni. Ada juga sikit-sikit dia. Allah Ta'ala buat mai satu perumpamaan hamba dia yang banyaknya buat salah sampai memenuhi bumi ni, dan dia disyaratkan tidak apa? Tidak beriman kepada yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni akhir dia, perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala cerita. Pastikan hang sewaktu hidup di dunia dulu ni, hang jangan menyebutkan. Sungguh pun hang banyak dosa, nanti di akhirat nanti hang jumpa aku boleh ampunkan. Sampai macam tu sekali sifat Allah Allah. Sebab itu nikmat yang paling besar hari ini tuan-tuan adalah nikmat Islam. Sungguh pun kita tak lahir ni, kita tak minta pun kepada Allah supaya Allah Ta'ala lahirkan kita dalam Islam. Tapi kita harap mudah-mudahan kita Allah Ta'ala terima permintaan kita nak masuk dalam syurga ni. Kita tak minta tuan-tuan, tapi ni kita kena minta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita minta syurga ni. Sebab itu ni nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Jangan kita lenturkan iman kita, jangan kita buangkan ni Islam yang dah ada dalam diri kita ni. Kerana apa? Persyarat untuk kita nak masuk ke dalam syurga Allah ni mesti hang Islam. Walaupun hang Islam, hang kena apa? Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu qala jaa a'rabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatani qala man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Satu ketika datang seorang Arab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Man mujibatani?" Ni Arab bertanya kepada Rasulullah, apakah dua perkara yang mewajibkan
iaitu penyebab utama kepada syurga dan neraka. Maka kata Nabi, man mata la yusyrik bihi billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan tidak sekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala al-jannah. Nescaya ni dia akan masuk ke dalam syurga. Meskipun dia banyak dosa nanti ni, dia disiksa dulu. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluarkan dia daripada api neraka dan dia masuk ke dalam syurga. Hal nak cerita apa ni tuan-tuan? Hal di akhirat. Kalau ni satu yang khairun wa abqa. Satu tempat sebaik-baik tempat dan dia berkekalan. Kita tak mau jadi orang yang di akhirat nanti kita berkekalan, kita jadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pastikan ni orang yang kata Nabi yang dia tak sekutukan Allah dengan mana-mana, dakhala jannah, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Ini jaminan. Adapun kata Nabi, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Adapun orang yang mati yusyrik dan dia ni menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala an-nar, nescaya masuk dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita minta ampun, minta maaf atas kesalahan kita, dosa kita yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua ni, hamba dia ni yang beriman pada dia, yang mai awal tengah hari ni bukan adalah semata-mata nak tunjuk ke orang dah, melainkan nak dapat habuan. Habuan dia apa tuan-tuan? Habuan di akhirat kelak. Ni kita mai hari ni pun tuan-tuan adalah satu kebaikan. Kita mai awal hari ni kita nak dapat pahala. Ada pula tazkirah, tumpang mai dengar je. Bukan berapa pun. Tak ada tazkirah, baca Al-Quran. Ni pun dah dikatakan satu kebaikan. Banyak perkara yang kita boleh buat yang dikatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Daripada hadis yang kita baca ni tuan-tuan,